sayang. Masak apa tu? Sempena bulan kemerdekaan, hari ini saya nak kongsikan salah satu makanan ruji rakyat Malaysia, iaitu mi goreng basah. Semula kita panaskan minyak, masukkan bawang besar dan bawang putih sudah digisar, kita tumiskan sampai naik bau. Masukkan cili kisar ikut atas kepedasan, tumiskan sampai dah pecah minyak. Masukkan sedikit air dan kita sambung tumis agar dia pecah minyak. Kita boleh masukkan ayam. Nak masukkan seafood pun boleh. Kita masukkan tomato, sebelah hitam, masukkan sampai tomato tu hancur. Kita masukkan sos tiram, sos cili, kicap lemak manis, sedikit kicap pekat untuk warna. Masukkan fish cake, air ke atas kotak masing-masing. Kacaukan sampai ia sepati. Masukkan cube pati ayam. Untuk garam tak perlu letak dah, semua jenis sos tu dah cover semua. Masukkan mi kuning. Untuk sayur terpulang nak guna apa pun. Dah ada sawi boleh masukkan. Nak basah lebih kita boleh masukkan air ikut atas cita rasa masing-masing. Masakkan sampai semua sayur tu masak. Bila rasa semua dah sepati, makanan siap untuk dihidangkan. Untuk hiasan kita boleh taburkan cili merah, irisan daun sut dan bawang goreng. Siaplah mi goreng basah kita ala-ala kampung. Mudah dan ringkas. Makan pula tengah panas memang sedap. Jom makan.